bersama saya Tuan Lau Che Leong, Timbalan Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Melaka. Pada pendapat Tuan, kan hari ini Tuan datang ke Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah untuk menjadi perasmi bagi majlis apresiasi. So, pada pendapat Tuan, adakah majlis apresiasi atau majlis cemerlangan seperti ini sangat memberi manfaat dan memberi motivasi kepada pelajar? Okay, pertama sekali saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pihak Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah kerana menjemput saya untuk menghadiri satu majlis apresiasi yang penuh bermakna. Saya amat menyokong usaha ini kerana dia adalah satu tindakan untuk appreciate kepada bukan saja kepada pihak sekolah, pihak kolej ataupun guru-guru. Yang penting adalah satu tindakan untuk memberi semangat dan juga motivasi kepada semua pelajar di kolej ini. Dan saya mengalurkan di semua peringkat, termasuklah peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan juga universiti juga. Sememangnya universiti ada, kita mengadakan majlis apresiasi sedemikian. Ia adalah satu tindakan yang sangat bijak. Kerana manusia kita memerlukan appreciate daripada semua pihak supaya kita boleh terus berusaha dan kita semangat kita membara untuk kita memastikan kita terus berjaya di semua bidang. So, terima kasih kepada Tuan Lau Che Leong atas sudi bagi kerjasama kepada kami untuk interview anda. Terima kasih. Ini kita bersama dengan Marcus Koyeming dari B25 Physics. So, wow, I see you got many things lah. Okay, so you dapat dua anugerah, daripada satu untuk pingat, lagi satu untuk Tun Fatimah yang hanya seorang sahaja pelajar dapat. So, untuk pingat lah kan, pingat dibagi untuk sesiapa yang macam dapat 4 flat untuk SEM 1, 4 flat untuk SEM 2. So, you dapat dua-dua 4 flat. So, macam mana you kekalkan cara belajar you untuk dapat 4 flat setiap semester? So to maintain this 4 flat, right, you need to be very careful with the way you study. I've mentioned before that you need to do your past year and read the NPM report, but make sure that always try to find a better way to study. If one study method does not work, try another. Like if you always do A and then your result is B, right, you should stop doing A, because if you keep on doing A, you always get B. So try another approach. Try doing C. Maybe C will bring you a better result. Use a different study method, use a different step. But the most important thing is to stay consistent. That's all. So, untuk anugerah Tun Fatimah, you dapat sebab you aktif dekat Koku and also you bijak dekat akademik. So, macam mana you bahagikan supaya sama rata you dapat dua-duanya dalam markah yang terbaik? So, for academics is simple. We come here to Form 6 because we want to score well for STPM. So there's not much to say. But for Koku, right, I want to say thank you to my physics teacher, Puan Pangija, for bringing me out to a lot of competitions. Without her encouragement, right, I wouldn't have scored very high for Koku. Through her help, right, she has encouraged me and my classmates to join many competitions. And that's how I won a few. So, yeah, I think having a very supportive teacher and a group of friends is very good for co-curriculum, because a lot of co activities are group activities or duos. Yeah, that's it. So, thank you, Marcus. So, I hope you do well for your SEM 3. That's all from me. Okay, thank you. Okay, so kita bersama dengan Muhammad Azri bin Jaafar. Okay, so dekat sekolah ni anda adalah wakil pelajar bagi sesi 2025 dan sesi 2026. So, pada pendapat anda kan dapat anugerah tokoh sosial. Apakah perasaan anda? Okay, buat pertama sekali saya ucapkan Alhamdulillah. Ini rezeki daripada Allah SWT, kerana dengan rezekinya saya dapat memperolehi anugerah ini. Jadi anugerah ini bukanlah setakat pengiktirafan untuk saya, tetapi dia merupakan pembangkit semangat untuk saya untuk meneruskan menjadi tokoh yang sastra yang terbaik
bukan untuk kolej tapi untuk masyarakat dan negara. Okay. Macam mana anda mengekalkan momentum anda untuk menjadi dapat anugerah tokoh Tasian ni? Untuk saya bukan ada rahsia apa-apa pun. Yang penting adalah niat. Niat kita datang ke kolej adalah untuk belajar, menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Jadi apabila kita ada niat tersebut, insya-Allah segala usaha dan keinginan untuk berjaya kita akan perolehi. Kita datang kolej bukan semata-mata untuk bermain-main tetapi untuk mengejar kejayaan. Macam mana, apa tips abang untuk kekal seimbang dalam pelajaran dan akademik dan kokum? Macam saya kata tadi, ada niat. Bila ada niat, kita akan berusaha. Antara usahanya adalah belajar, berikan tumpuan ketika dalam kelas dan sentiasa mematuhi atau mendengar arahan guru. Jadi kalau kita menjaga adab, kerana kejayaan tu adalah adab. Kalau kita tak ada adab, memang susah untuk dapat kejayaan. Jadi kita utamakan memiliki niat dan ada adab, insya-Allah kita memperolehi kejayaan tersebut. Okay, terima kasih. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll